Okey, Dr. M, mana kita hari ni? Hari ni kita dalam perjalanan ke Yanbo, tapi kita akan singgah di Badar. Nak pergi Yanbo ni ada dua jalan. Satu melalui jalan utara yang kecil sikit jalannya. Yang kedua lalu highway, jalan 4 lane. Jadi saya decide hari ni kita lalu jalan kecil dulu. Kita lalu di utara, kita pergi Yanbo dulu, lepas tu baru kita balik ke Badar. Tema pengembaraan kami ialah DIY, adventurous dan fleksibel. Okey, tadi kami meredah satu kampung, tak tahu kampung apa nama. Tiba-tiba jumpa apa ni? Ladang unta. Jom kita turun, kita tengok ladang unta. Mari kita turun. Okey, kita jumpa ni ladang unta. Tapi tak ada siapa yang kita nampak untuk nak minta izin nak masuk ke ladang ni. Assalamualaikum. Illa liqa. Jangan tinggal. Nak ikut. Kita akan menuju ke satu kampung ni, namanya Mundasah. Tak tahulah saja je Kedah ni macam mana rupa kampung. Okey, dalam jalanan merayau dalam kampung yang tidak dirancang ni, kita jumpa satu masjid ni. Dengan adanya masjid ni, kita anggap kawasan ni ramai penduduk lah, sebab dia nama Masjid Jami' kan. Okey, oleh kerana perjalanan kita agak panjang lagi, sahabat kita Amin ni nak mencuba left hand drive ni. Okey, selamat. Ambil gambar sekarang. Kita belah akan kiri. mulakan perjalanan ya. Fokus kat jalan tu. Jalan terbalik sebelah kan. Jangan ikut kaki kiri pula. Signal dia macam proton lah. Okey, di Arab Saudi memang kita left hand drive ataupun pemandu sebelah kiri. Jadi jalan dia lane sebelah kanan. Macam tu. Lebih 100 km perjalanan kami ke Yanbo ini dihiasi dengan pemandangan Bukit Bukau. Tapi apa yang menarik perhatian kami ialah jenis bukit ni antara satu dengan lain dia tak sama. Lain dia punya kejadian dia. Bagi pencinta landscape fotografi, hal ini tentulah mempesonakan mereka. Kambing ni dia cuba nak menyekat sikit perjalanan kita. Ada ke pula? Sehat. Dia nak cakap welcome. 60 km. 60 km. Okey, kalau tengok tanda-tanda di tepi jalan ni, ini kawasan banjir sebenarnya. So ada yang tiang-tiang yang berwarna tu kan, dia menyukat banjir. Ada signboard unta. Kawasan ni. Jadi tidak pelik sebenarnya Arab Saudi ni kalau ada banjir. Yanbu terletak kira-kira 200 km di barat Madinah, merupakan kota pelabuhan, kota bersejarah dan kota industri. Terletak di pantai Laut Merah, satu-satunya mercu tanda Yanbu ialah menara pelabuhan. Kami tidak lama di Yanbu, sekadar berehat, solat, makan dan ronda-ronda di kawasan bandar. Sini bau sedap cari ABC apa semua. Ini macam dekat Port Dickson ni ke? Tak banyak yang menarik perhatian kami. Khabarnya Yanbu ni malam baru dia ada nyawa. Petang itu juga kami bertolak untuk ke Badar. Kalau ke Badar, tentulah nak tengok Bukit Malaikat. Okey. Dengan berlatar belakangkan Jabal Malaikat di belakang, saya berada di Badar, di mana di sini
tempat berlakunya Perang Badar, di mana dengan pertolongan daripada para malaikat yang turun, yang dipercayai turun bagi menolong umat Islam pada ketika itu dan memberi kemenangan. Jadi di belakang ini adalah tempat di mana dikenali sebagai Jabal Malaikat. Oleh kerana penat memanjat Jabal Uhud pun tak hilang lagi, kami tak bercadang pun nak memanjat Jabal Malaikat. Dan ini hanyalah lakonan semata. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, kami singgah di beberapa tempat untuk menikmati pemandangan matahari tenggelam yang mempesonakan.